Okey, untuk set kupon kan, set kupon tu dia dekat bahagian marketing ke tak salah sekejap okey, kalau macam ni tak ada ni, cek kat sini dulu, pergi WooCommerce, pergi bahagian setting, okey, pergi dekat bahagian ni, kalau belum enable lagi lah, contoh dia kat sini saya tengok sini tak ada kupon kan, jadi kita kena enable kan dulu. Ni enable kupon, tekan kat sini, kalau belum lagi buat lah, save tu, pergi balik dekat bahagian refresh dulu, pergi dekat bahagian marketing ni. Okey, ni ada kupon, klik kupon, unbox free sekejap ni kita cuba. Ni dah ada lah, jadi kat sini customer kena masuk, jadi kita kena create kupon lah. Ni delete lah, ni nak test lagi. Okey, dekat sini add kupon, masukkan kod kupon yang kita nak. Contohlah, just for you 10%, contohlah kita tulis sini, ini kupon 10%. Lepas tu kat sini kita nak apa, kita nak persen ke, kita nak fee ke. Kalau macam sekarang ni persen, kita kena ambil yang persen lah. Kalau fee ni dia dalam jumlah ringgit dah, kita ambil persen, jadi kita masuk ke sini 10%, nak 10% kan. Yang ni kalau nak set expired, kalau nak set expired ke apa, kalau tak nak biarkan. Ni kalau nak setting lah, kalau tak nak pun biarkan. Kalau nak general je boleh biarkan, tengoklah. Sini pun kalau nak setting pun boleh, kalau nak general pun biarkan. Kalau contoh dah siap, kita saya copy dulu ni, kita just publish ya. Jadi kupon ni kita bagi kepada customer lah, kalau untuk order. Jadi kalau masa dia order tu, dia masukkan kupon ni. Contohlah sekarang ni harga 75, kita apply, dia ada kupon ni lah. Macam ni lah cara dia. Dan kod kupon ni kena bagi kepada customer. Okey, semoga video ni bermanfaat.